impian. Bismillah. Oh, Ucu nak kat sana ke? Nak duduk kat sana ke? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Rindu adik. Oh, sweet lah korang ni. Baru seminggu tak jumpa. Macam mana kalau AJ pencen nanti? Waalaikumsalam. Alah, janganlah. Sekejap, kita make up dulu. Biar handsome. Biar lawa pula, biar handsome. Pakai topi tak pakai je lah. Waalaikumsalam. Pencen umur 55 lah. Lain lah 55 aku pergi Param nak mendaki tu. Tengesot-ngesot ai. Mana Ucu Paksu ada tengah setting handphone. Ucu pun tengah setting barang-barang. Ambil torchlight apa semua. Malam ni kat mana? Permata Impian. Malam ni kita kat Permata Impian. Waalaikumsalam. Tu Ucu. Nampak tak? Nasib minggu lepas phone rosak. Parah depan rumah je. Wah, Alhamdulillah sihat. Berapa orang malam ni? Kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Waalaikumsalam. Kita kat Permata Impian ya. Saiful hari ni ambil tugas pin kita pinkan tu. Ucu dah pinkan. Nanti Saiful tolong. Saiful tak ke mana-mana kan hari ni kan? Saiful dengan H. Terima kasih Nurul Jannah. So tolong guys hari ni siapa rindu AJ komen saya. Komen saya. Siapa yang rindu AJ? Cepat, saya nak tunggu. Tak ada pun yang rindu saya. Okeylah, tak apalah. Kami cecit lah korang ni. Lucu. Dah melemang ke je? Tengah melemang lah ni. Oh, pucut ayam. Pucut ayam. Cecit lah. Thank you korang. Dah makan ke? Dah? Belum. Kak Ana, subhanallah. Kak Ana, terkejut saya Kak Ana. Terima kasih Kak Ana. Ya Allah, Ra tak ada ke? Ra tak ada Rasyuddin. Alhamdulillah, ya Allah syukur. Terima kasih Kak Ana. Waalaikumsalam. Wah, dah bagi tapi ya Allah, rezeki Allah. Terima kasih sangat-sangat. Saya pun rindu AJ. Okay guys, so malam ni Ra tak ada. Korang semua kena backup tau. Korang semua kena backup. Miss Anne. Sudah depan kamera. AJ ni kejap je tau. Alah, janganlah tinggalkan saya. Saya minggu lepas tak jumpa. Asal korang perasan tak muka AJ makin bulat? Betul tak Cu? Muka AJ makin bulat kan? So AJ membesar dengan jayanya guys. AJ kuat makan. Tahu tak? AJ nak start mengata ni. Bukan mengata diri sendirilah. Berisi dah AJ, betul. Tahu tak? AJ kan buka kedai, lepas tu makan sarapan kan. Bukan macam kan sarapan dalam pukul 9 lebih gitulah kan. Pukul 11 AJ dah lapar. Bayangkan.
Pukul 11 AJ dah lapar dah. Lepas tu petang nanti AJ lapar lagi. Balik rumah nanti AJ lapar lagi. Tapi tak makan pun. Cuma lapar je. Kena jaga badan. Kita ni kita dah lah belum kahwin. Janganlah kurus. Nanti kalau AJ kurus, AJ tak comel. AJ time kurus 2 tahun lepas betul-betul kurus. Itu memang time AJ baru lepas sakit. Cengkung habis. Cakap ya Allah subhanallah, memang tak handsome betul aku. Live lah hari ni live. Kapan? Lampu baru je. Lampu apa? Taklah, tu lampu lama, lampu rosak. Yang dia naik notification tak? Lampu nak. Bukan, ini serban sahaja. Belakang tu rumah ke AJ? Rumah orang. Sebab tu AJ tutup macam ni. Buatlah. Saiful, buatlah. Waalaikumsalam Umaira. Saiful, buatlah. Sambutan bertuah anda. Hari ni anak-anak Mbah bawa ke? Hari ni Mbah je yang ikut. Okay guys, Saiful dia ada satu baju saiz L lengan pendek yang nak dihadiahkan pada korang. So, tapi saya tak tahu, mungkin Saiful akan pilih secara rawak sahaja ataupun by gift ke atau by tap-tap, saya tak pasti. Tu semua ikut tu lah. Alah, lambat masuk tak? Kita baru nak start. AJ, sihat semua okey, alhamdulillah. Nak habis ke? Belum. Baru start. Lambat hari ni. Lambat hari ni. Okay, dah maaf bagimu. Kat mana ni? Permata Impian Kulai. Pilih torchlight Torchlight ni dah hidup tak nak mati Torchlight mana? Dah gila lah torchlight. Potong gaji lambat. Solo ke collab? Saya tak solo. Saya ramai. Grup saya ramai. Grup saya ada dalam 53 orang. Tak boleh letak Umai setia menunggu, biarlah lambat. So sweetnya. Balas pakai ni lah. Es baru Arigatou gozaimasu. Ni bagus, ada indikator dia. Kita di Permata Impian. Nak tengok Ucu sekejap. Ucu tengah pilih lampu. Lampu saya ni banyak yang rosak dah sekarang guys. Follow saya AJ dan akaun kedua. Lepas tu screenshot PM saya. You guys yang nak dapatkan baju, follow Saiful, follow AJ, follow akaun kedua kita. Lupa lagi satu Saiful. Subscribe kita punya YT. Subscribe kita punya YT. Lepas tu screenshot boleh PM ke Saiful. Nanti dia akan pilih seorang yang bertuah untuk dapatkan baju. Yang dah follow pun boleh. Korang sekarang ramai-ramai follow Saiful. Sebab Saiful yang akan, sementara ni Saiful yang akan arrange kita punya account. So Saiful yang akan share apa semua. Wah, tolong, maaf pak, saya tak bersalah. Dan AJ tengah banyak jerawat. 1, 2, 3. Benci. Duduk mana ni? Duduk berdiri. Kami tengok berdiri. Kembar lagi lah mata hari ni. Ya ke Cu? Mata kita kembar ke hari ni Cu? Tak perasan. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa boleh?
Kita doa dulu untuk semua viewers kita dalam ni. Mana yang tak sihat, semoga diberikan kesihatan. Mana yang kekurangan rezeki, semoga dilimpahkan lagi rezekinya. Dibukakan segala pintu rezeki daripada segala penjuru arah. Dan untuk kami di sini, semoga kami selamat pergi, selamat balik. Tak ada apa-apa halangan yang berat untuk kami. Dan untuk malu-malu yang dekat sini, semoga mereka boleh pergi kat tempat yang lebih baik. Okay? Ada yang rindu AJ. Ni yang semua dalam ni semua rindu AJ. Sebab tu AJ boleh rawat. Okay? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mengaminkan doa saya. Semoga doa-doa yang baik berbalik juga pada korang semua. Undi untuk dapatkan baju daripada Saiful. Saiful ada satu baju saiz L, lengan pendek yang nak dihadiahkan pada followers. Dengan syarat follow Saiful, follow saya, follow akaun kedua kita dan follow subscribe kita punya YT. Free ke baju? Sehelai sahaja. So follow saya, follow Saiful, follow akaun kedua kita, follow, subscribe YT kita, screenshot semua tu dan hantar ke Saiful. Itu syarat yang Saiful lah. Tu di luar daripada kita punya daripada management saya. Saiful sendiri yang berbaik hati nak berhadiahkan something untuk korang semua. Bermaksud korang setia kepada kami. So korang kena buat. Okay, Ucu ganti sekejap. Muka aku gelap ah. Muka aku gelap ah. Undian akan guna nama TikTok masing-masing dan akan dicabut minggu hadapan. Comellah Ucu manis. Comel Ucu malam ni. Malam ni je. Baru seminggu. Assalamualaikum Ucu Mairah. Waalaikumsalam. So ada masa seminggu. Korang cepat-cepat follow Saiful. So dapatkan baju free. Waalaikumsalam Miss Ann. Tak ada apa-apa kan? Kenapa? Belakang sikit. Malam-malam lain pun Syumet masih. InsyaAllah. Tabarakallah. Ramai ke? Kita saja 5. Kat dalam ada lagi 3. 8 orang. Assalamualaikum Cu dan sahabat semua. Waalaikumsalam Kak Tun Fatimah. Syarat pula sebut. Kat mana ni? Kat Taman Permata Impian. Nampak bila kamera dah ke depan, saya jadi pendek ya. Muka saya dah dekat. Lupa minta maaf lah. Cantik lens Ucu. Terima kasih Faradila. Subhanallah. Lens. Subhanallah juga. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Allah bagi kita. Ucu healing kat mana? Kat Ana. Apa? Dia tanya Ucu healing kat mana? Ucu bukan healing, Ucu hilang. Ucu hilang. Ucu tak healing, Ucu hilang. Tak apa Ucu pendek-pendek kan comel. Betul? Ucu follow Saiful. Tele, Titi. Apa lagi Cu? Akaun kedua. Stream. Lepas tu dengan YT. Subscribe. Betul lah kita nak itut. Nanti kita PM Kak Ana. Hati-hati semua. Terima kasih Kak Tun. Baru je live Yana. Baru je live.
Salam. Halo AJN semua. Waalaikumsalam Mami. Alhamdulillah sihat. Panjang tak aku punya? Tak apalah. Apa. Ada muka mana desain? Ha? Ada muka mana desain? Betul. Apa dulu. Kena. Okay, jom. Mari kita. Okay guys, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama. Pukul 11. Bismillah. Jadi 20 orang tak masuk. Ini 3 orang pun masuk. Waalaikumsalam. Thank you manis. Lucu baru seminggu tak diparah perut. Perut tak. Luar tak boleh gancing tau. Astaghfirullahalazim. Mun tak ada kerja ada pun ada. Mun kat belakang. Oh ya ke? InsyaAllah sihat. Mun tak ada ke? Mun ada. Semoga cepat sihat ya mana-mana yang sakit tu. Semoga cepat sihat. Dan minta doa korang juga untuk Bagi ayat apa pula. Ibu AJ. Ibu AJ pun tengah sakit. Dah masuk 2 bulan Ibu AJ sakit. Dan sekarang keadaan dia memburuk. Dah tak boleh jalan, dah tak boleh bangun daripada tilam. So sebenarnya AJ tengah tak kuat untuk on para. Sebab AJ rasa, korang faham tak bila orang tua kita sakit tu kan, rasa macam separuh dunia kita hilang. Lagi dengan keadaan ibu AJ jauh. Ibu AJ di Indonesia, AJ ada dekat Malaysia. AJ tak boleh balik. Cakap, ya Allah, hancurnya hati AJ. Tengok keadaan dia yang nangis. Asyik sebut-sebut nama AJ. Tapi AJ kena gagahkan juga untuk kita buat live. Sebab AJ tahu korang semua tunggu AJ. Korang semua akan bagi semangat yang kuat pada AJ. Thank you so much guys. Itu je AJ boleh cakap. Yup. Dah. Okay. Assalamualaikum semua. Sihat Jadi hari ini kita N-Team kita explore di kawasan Taman Permata Impian Kulai. Thank you yang ada yang sebut. Hai Mun, hati-hati buat kami. Baik kecil, terima kasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apapun sebut yang terbaik lah. Minggu depan dah cuti kan. Kita bersama tim hijau dengan tim biru. Hijau biru. Apa tu? Tikus tak? Tikus macam tu mesti dimakan oleh Ucu hati-hati Lampu hari ni macam kurang.
Banyak jalannya. Turun bawah ni. Ha? Sini. Masih ke depan lagi. Awai dah penat dah. Penuh dah. Saya ngantuk. Sebab dah lama tak explore kan. Lokasi malam ni apartment TPR di Kulai, Taman Permata Impian Kulai. Lokasi malam ni. So korang teman kami sampai kami masuk dalam ya. Loh, ngantuk jaga anak semalam kau. Hai Mon, Assalamualaikum. Orang mana ada bunyi macam tu? Hai Kak Ida, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Long Saipul kita. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita. Waalaikumsalam. Baik Kak Cha. Bang, suara tu. Kenapa dengan suara? Mohon doakan akak pukul 1. Nak gerakkan nilai Negeri Sembilan dia. Baik-baik Kak, insyaAllah. Semoga dipermudahkan perjalanan. Selamat pergi dan balik insyaAllah. Hai Kevin. Dia orang pergi mana ni? Hai. Dia orang ni. Dalam ke masuk? Agak dalam. Hai Kevin. How are you? Kita tinggal dalam. Tak. Kau santai je. Kali ni aku akan pastikan aku tertinggal. Sebab apa aku ngantuk. Assalamualaikum Encik Mon. Waalaikumsalam. Tak berapa nak bagus sangat. Sebab apa ngantuk. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih kepada semua viewer kita, para tetamu malam kita yang sudi berkongsi rezeki pada malam ni. Tidur apa? Kau mengantuk sudah kau? Kalau aku tidur, siapa nak bawa korang? Sihat Alhamdulillah. Macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba lupa jalan. Sekejap. Lupa jalan, geng. Dia lupa jalan. Terima kasih Ana. Nasi lemak malam-malam. Dia tidak pasti. Kawasan rumah orang ke? Tak, ini kawasan sawit. Tak ingat? Tak. Tak ingat so. Macam bawah. Dia tak ada naik bukit.
Mana lama tak nampak saya pun tak tahu. Esok kerja ke bang? Kalau kerja habis dah lah. Esok ada ke? Esok kerja. Tapi saya kerja half day je. Sebab nak kena layan supplier sampai. Esok nak kena tukar teka lah. Daripada Jawa kena tukar teka English. Oh, tak jumpa jalan ke? Tak jumpa jalan. Kami lupa kat mana jalan dia. Oh, masa angin pula. Tiba-tiba perut sebu pula. Sekejap saya nak fokus dekat jalan dulu. Sebab jalan ni terlalu ekstrim. Hati-hati, Man. Baik. Kita tengah berhati-hati ni.
Geng, saya ada masalah. Nak tahu tak? Ada benda yang seram sekarang. Kau nak tahu cakap, nak tahu. Ada orang kat sana, dalam sana. Okey, nak tahu. Saya sakit perut. Itu masalah terbesar saya sekarang. Jadi. Mana ni tak apa cantiknya. Lepas siap. Pakai buat nyamuk je. Tak bakar. Ha? Tak bakar penyamuk. Tak aku bakar buat nyamuk. Kena gali lubang tu Mun. Mun nak cari toilet. Nak cari toilet? Cari perut tu. Ke perut siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Encik. Salam dari Kulai. Oh geng, meremang geng, meremang. Ini lagi meremang daripada meremang. Segugut, ya. Segugut pun ya. Di mana ya lighter tu? Api. Lighter. Walaupun pakai tu nyamuk tu tak datang. Saya segugut hari ni. So, minta maaf lah Tengok kat Ucu. Oh nyamuk dia tak boleh buat bincang. Mun pernah ke tengok buat live tiba-tiba nak membuang? Pernah. Tapi time tu toilet dekat. So saya pergi petugas terdekat. Macam terjaga je tempat ni. Terjaga Dia tak terjaga. Dia lebih kepada terpelihara. Sekejap. Okey. Ada petua pun. Tepuk belakang. Confirm okey sampai besok. Aduh sakit. Aduh. Sakit. Aduh. Terus nyamuk dia degree ni. Nyamuk degree ni. Kak Fitri, terima kasih. Saya boleh pakai lemang je lah untuk mengurangkan. Pintal-pintal baju Pintal-pintal baju. Okey dah. Baju sudah dipintal. Sama je rasa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ros aka Mak Ngah. Kau picit otot antara ibu jari telunjuk Mun. Itu bukan, itu untuk hilangkan ngantuk. Itu untuk hilangkan ngantuk, Saiful. Itu AJ cakap, bukan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Picit tangan kuat-kuat. Oh, terasa nak keluar lagi tu. Petua ni menjadi Mun. Gali lubang lepas tu buang. Betul. Betul-betul jadi bahan uji kaji aku Nyamuk macam tak jumpa darah. Ya Allah. Bahal siapa ni? Kabur.
Zo, tukar. Banyak nyamuk guys. Hari ni tak pakai lotion nyamuk. Dengar bunyi nyamuk kan? Kena serangan nyamuk. Tak tahulah nyamuk hari ni kenapa. Dia macam, yelah hari panas kan? Hujan. Kat sini panas, jalan kering. Dia punya marah. Sianya AJ kena gigit nyamuk. AJ seorang je ada kat sini. Dah faham kan perasaanmu apa Dah faham. Bakarlah rumput sikit boleh ke? Elak terbakar satu tempat ni. Saya tak nampak jalan je nya. Kita pula yang terkuih-kuih ke. Itulah tu Umairah, sabar je. Korang langgar sanggah apa baca ni? Korang langgar sanggah lagi. Langgar sanggah apa? Jangan. Dia tengah cuba untuk mengontrol. Korang langgar sarang dia tu, dia marah. Betul ayat dia. AJ tadi kena hujan? Batu tak? Kena. Entahlah hidup ni kena gigit nyamuk dah. Syahira, Assalamualaikum AJ. Dah macam duduk dekat New Zealand. Waalaikumsalam Syahira. Ucu tak ngecas ke ni? Battery weak. Assalamualaikum. Syahira. AJ dah macam duduk dekat New Zealand. Lambat hari ni live AJ. Hari ni kita lambat sebab tunggu anak dara bersiap. Kita ada anak dara. Anak dara bersiap. Anak dara bawa kereta sopan. AJ buat macam mana pun tutuplah sana sini kena gigit juga. Sini banyak tak dapat rasa ke AJ? Apa? Shirley Teh dia tanya, sini banyak tak dapat rasa ke AJ? Kalau nak cakap sosok, kat sini sebenarnya banyak. Cuma kebanyakan sosok yang kat sini kita dah familiar. Kita dah pernah jumpa. So, tapi ada beberapa sosok yang baru juga di sini. Saya tak tahu kenapa. Yang 2 minggu lepas kita pergi, ada sosok yang dibuang. Okay? Ada sosok yang dibuang. Tapi kat sini pun ada juga sosok yang dibuang juga. Faham tak? Tak tahu macam mana dia orang boleh membuang sosok tu di sini. Padahal tempat ni kan sangat dalam kan. Nak ke sini pun jauh kan. Macam Kita pun sesat. macam mana korang boleh membuang something di sini? Oh, bawa anak dara bestnya. Ni anak daranya. Ninja Taro. Naruto Shippuden. Naruto Shippuden. Jangan. Kesian kena buang. Terus. Dah agak anak daranya. Okey, sedang. Belum, aku tunjuk je muka kau. Anak Tarik. dara. Siapa tu? Zo. Waalaikumsalam Iman Nur. Kasih rukiah anak dara tu. Sebelum aku rukiah dia, aku rukiah kau dulu. Okey, dah boleh jalan ke? Okay. Jom bismillah, kita macam biasa kita buat masuk blok sebelah ni. Ini jangan dipijak ya, kotoran. Tutup dulu. Ada tutup tak?
Nyamuk ni sebelum aku azan kat telinga kau. Dia azankan dulu. Masuk. Baik kau suruh aku je yang bawa, aku suruh aku baca. Kan? Nah. Marah je nya, gigit juga. Itulah tu. Marah-marah pun kena gigit juga dengan nyamuk. Cuba bawa ke? Zo dia suruh Ucu baca. Dia bawa, lepas tu dia suruh Ucu baca. Ha, gua. Cubit-cubit geng, cubit-cubit. Cubit-cubit. Sekejap guys saya pegang dulu. Sebab kat sini jalan tak berapa rata. Takut nanti Ucu tu balik. Mun tak ada ke? Mun ada. Cuma Mun tengah sakit perut. Geram je aku tengok AJ. Marah aja. Ada masalah ke manis? Ha? Kau tu aku ludah kau. Dah rindu nak terludah ya? Dah. Okay. Macam salah tempat masuk je kita. Ha? Macam salah tempat masuk ni tak ada pintu. Itu masuk dari ke sana lah. Oh sana. Janganlah bagi Zo yang bawa pening kami. Ni lah. Nanti lepas tu dia ajak dia bersih. Sorry ya geng, Ucu mengah. Kalau Zo cakap, kena letak telinga kat speaker. Ah, betul lah tu Syani. Tidur dulu korang. Sorry tak dapat teman lama. Selamat malam semua. Selamat malam Shelite. Hati-hati tidur. Ucu mengah. Ha. Dah lama tak ni? Baru seminggu cuti. Dah lama tak naik walk. Hari ni Ucu yang pegang kamera. Lepas ni korang nampak Ucu sebelah dah ada bicep. Bicep. Volume kena kuat kalau Zoh yang baca komen. Apa tu? Nak tidur pun kena hati-hati ya cu. Kena tidur hati-hati. Nanti kat sebelah lain lah yang tidur. Okey. Okey. Saya take over. Sementara benda tu belum terkeluar lagi. So kita boleh chill-chill dulu. Belum lega juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dah okey ke tak okey? Ada susu Mana? kat dalam toilet. Tolonglah jangan main dalam toilet. Member dah tengah cari toilet. Tak ada. Angkut jamban tak? Angkut jamban pun tak ada. Nampak sangat dia tengah mencari. Kat mana malam ni? Malam ni. Nampak sangat dia tengah mencari. Geng, minta maaf lah kalau aku diam je hari ni. Aku tak berak Mun, aku pun. tahu Mun. Kau buang, lepas tu kau tutup dengan batu-batu ni. Tak. Jadikan mangkuk. Hai. Tengah bagi kompresor je buat dalam. Korang borak je lah. Korang borak je. Aku diam. Tengah merenung ni. Nak aku buat
Pakai mangkuk lah. Meremang. Lain. Aku meremang. Kau lain. Zo, sini. Dah siap lambat. Ini dah tak keluar kes kali ni. Ini kalau tak keluar ada package. Zo, sini. Toilet tak ada air ni. Ucu dah lah cu. Orang nak lupakan benda ni tau. Kadang-kadang tak mudah nak melupakan benda yang dah terbiasa dalam diri ni. Tapi nak macam mana? Tapi bila melepaskan tu lega tu lain macam. Kata-kata malam ni Cuba kau usap-usap perut dia. Mana tahu nanti dia pergi toilet, aku boleh ikut. Kan? Betul tak? Berpeluh je. Berpeluh. Kalau tak relax Berpeluh. Dia tak panas. Aku share apa yang aku rasa. Meremang tiba-tiba. Aku nanti Dia rasa ujung-ujung. dah rasa ujung-ujung. Lepas tu auto nak cari bucu. Tiba-tiba berpeluh. Tak panas tapi berpeluh. Macam tu dah biasa. Betul-betul kau muka. Saiful, dia belum berbentuk lagi. Santai. Dah berapa cm? Korang. Kalau rasa tak selesa, gentil pusat. Lepas tu cakap Nenek kata kalau rasa dah ujung-ujung, pintal ujung baju. Pintal je. kalau Mun pintal ujung baju, siapa nak pintal kamera ni? Mun jangan harap tak berpasir nanti. Korang punya topik boleh naik semua. Okay, Cik nak buat kata-kata sikit. Kata-katanya adalah tahan saya mampu. Aduh. Tadi duduk bantal tidur kan. Ini kalau tak tahan, terlepas, habis semua. Aku dah kata lubang ada, tinggal buat Ucu. mangkuk. Air kat ucu pun tak cukup tau. Jadi pak Melayu dulu. Botol. Suruh ucu tendang bumper Mun. Oi, jangan. Ucu kalau tendang habis. Berjangkit ke dia pula dia. Setinjak lah Mun. Alamak. Saya banyak benda ni kat badan ni. Saya nak kena buka semua. Air tak ada, kau geser lah kat batu tu. Daun kering banyak. Nanti batu ni geput dia. Janganlah kat rumah lah.
kat sini macam-macam datang ada. Kena spare selalu wet tissue. Biasa yang spare wet tissue perempuan, tapi Ucu separuh. Dulu je bawa dulu. Tapi ya kita kan tak mengharapkan benda buruk jadi kan. Macam tak pernah jadi, tinggallah. Kat tiang pun Ezek. Memang kat tiang sekarang ni memang borak pasal tu je korang ni. Tak. Sambung mood seram Mood on. minta baju. Ya, saya nak lepas. Sebenarnya saya berhenti ni nak hilangkan Ucu punya mengah. Tapi dia dah tergelak kat situ. Macam mana dia nak hilang mengah? Itu lah tu. Silang kaki dah Saya silang. marah, geng. Tengah silang kaki. Lepas ni Ucu kena bawa Doraemon. Aku bawa beg balik kampung ni Pani. Saya faham. Dah balik kampung ni tak Ucu. Saya faham perasaan macam mana bertahan Lagi. sakit. Besar, Bertahan besar. sikit. Yes. Beg yang nak tidur 2 Terima malam. kasih Mami. Apa nama live lagi satu? Lensa Biru. Lah, yang sepi tu. Belum. Dia bukan sepi, dia belum saja. Lensa biru rapat. Lensa Biru rapat Bukan tulis rapat lah. Rapat dia. Kau kenapa? Kau kenapa macam kau? Siapa, Kau ni apa? siapa yang nak berlepas? Kau kata. Macam dia nak lepas tu. Dia punya berkabung. Lepas tu nak makan apa? Tak pernah pakai. Sorry sih. Hari ni teruk lah. Tahan berak ke tu. Ya. Zo saja tu kasih mempanas. Kan? Boleh gerak lah. Lain keluar. Kena banyak. Buat senaman. Buat senaman kegel. Senaman kegel macam mana tu? Hush. Mendap ke dalam balik. Ni Amun. Ujung ni memang lubang hantu kan? Sekejap aku, AJ tengah terang siapa nak kontrol AJ. Zo ada. Zo boleh handle. Zo tu dah kena bertelur ke? Dah kena bertelur. Pak Ngah, Pak. Lain kali standby pampers man. Alamak. Allah. Nak pakai pampers pula. Pampers. Belakang. Tak ada. Diorang suruh Mun pakai pampers. Apa? Diorang suruh Mun pakai pampers. So bila Mun pakai, semua kena pakai. Nanti dia jadi cek Ilan pula pakai pampers. Sudah. Tas ni agak kotor sikit. Nanti lebih aku biar Zo. Nanti dia pegang. Pegang ni. Bawa. Pegang. Okay, go.
Sudah ni. Sudah. Ini air ya, ada air ni. Tapi nak bawa air, kau tak bawa air ni. Itu? Ya tu. Kayu kat siapa? Ha? Kayu kat siapa? Bukan dorang ada sini ya? Ha? Ha? Sini. Siapa tadi jalan pergi ujung? Anak sensor. Yang tadinya ada lagi. Mun mak ngah panggil. Sempat ni dah tak sama. Siapa? Riri. Nampak masa yang kita last kita pergi sini kan ada tu. Waalaikumsalam Mina. Ada lagi? Tak berganjak. Ada yang baru. Salah nggak yang tak? Masya Allah. Cakap dengan ayah, tahan, tahan. Bawah tak ada apa-apa. Bawah tak ada apa-apa. Ada yang biasa saja. Ke atas. Tapi kat sini semuanya panas. Mungkin bapak memilih untuk bercakap. Ni Riri, geng. Dah keluar, dah keluar. Tak sempat. Kesian. Kesian Abang Mun sakit perut. Korang patutnya kesiankan Ucu. Apa hal pula? Sebab aku asyik gelakkan kau daripada tadi. Aku penat gelakkan kau tau. Aku dah bagi jalan. Mun lain hari kena bawa tisu basah anak Zack. Abang Emon gelak. Dia kalau dia pun nak terkecil tu kan. Dia gitu kok minta botol air orang. Dah, Angan Zack minta botol air orang. Tak mudah. Mun kasih kepit lagi Saiful. Malam ni malam Mun. Janganlah korang, nanti dia koyak. Tak. Jangan disendul perut ni.
Kamu yang kat belakang. Kamu yang kecil. Aku. Kecil. Ucu lah yang boleh. Ucu Ucu punya hal. Diri lagi. Bukan diri tau. Paksa. Kan? Assalamualaikum. Mun boleh koyak betul. Suka jiwa yang seperti ini. Santai, relax. Okay? Ada story, Tak tahu. cerita. Ni orang baru. Tak tahu. Tapi dia tak lepaskan kan? Kau ni apa? Kau ni siapa? Kau tinggal sini ke? Kau tinggal sini ke? Ke kau baru datang? Pas Shopee, pergi pakar. Pintu yang kalian buka. Okey. Kita buka. DJ buka. Tidak akan pernah tertutup rapat walaupun kalian tutup. Kau ni siapa? Aku hanya makhluk biasa. Hanya mampu berserah. Makhluk yang merindukan emosi-emosi manusia untuk kujadikan makanan. Baguslah kalau emosi yang tak bagus kau Rupa makan. bentuk? Rupa bentuk? Takkan dia dah bagi tahu rupa bentuk dia macam mana? Siapa yang cakap? Siapa lagi? Yang bukan-bukan siapa? Dengan Zack. Aku sama sepertimu. Waalaikumsalam Atika. Iguana. Iguana. Aku juga sepertinya. Manusia? Asal Memendam semua rasa karena aku tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarku. Tapi apakah mereka peduli? Kan? Dia tak faham apa yang kita rasa betul. Tiba. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Betul. salah. Mereka hanya Betul. Setuju tu. Setuju tu. Betul. sifat abadi manusia. Manusia memang macam itu. Sentiasa tidak ingin dikalahkan. Ya, tapi sayang. Kalau Ingin benar. kalau semua orang kenal akhirat, tak mungkin jadi macam itu. Bahkan mereka sendiri angkuh pada Tuhan mereka. Iya, sebab itulah dia tak kenal. Masalah dia. Nanti Ucu tanya Mbah ada ke tak? Apa dia cakap ya? Selamat malam Nadia.
Ada yang tanya, hari ni Mbah ada tak? Ada. Dia jahat tau sebenarnya. Dia jahat. Sebenarnya dia jahat. Tapi mungkin sebab dia dapat rasa kita ni tak berbahaya pada dia. So dia nak bercakap lah dengan kita. Tanya Mbah buat apa, Saiful? Tapi kesian tau sebenarnya dia. Dia macam kita cu. Anak bongsu. Anak bongsu. Dan dia perempuan. Okay. Biasa anak bongsu kan ada beberapa anak bongsu yang sentiasa disayang. Tapi ada juga yang anak disisih. bongsu yang memang betul-betul disisihkan. Yang semua kerja kat tangan dia, semua beban kat dia. Tapi apa yang dia buat tu tak dihargai pun. Dengan kakak-kakak dia yang ada 12 orang kakak. Dan Ramai. Dia ada ramai adik-beradik. Tapi yang ni aku tak suka. Tapi bila ibunya sakit, tak ada satu pun yang datang menolong. Sampaikan dia terpaksa kerja dan balik jaga mak, kerja, balik jaga mak. Sampai satu masa dia balik daripada tempat kerja tu, maknya dah tak ada. Sorang-sorang. Start tu dia dendam. Belajarlah something. Belajar something. Tapi something ni bukan untuk menguatkan, bukan untuk sihir tau. Dia nak kuatkan diri dia, biar dia boleh kiokkan satu persatu family dia. So bukan sihir. Dia macam cari satu semangat. Fizikal. Fizikal. Yes. Dia macam cari satu semangat daripada makhluk-makhluk ni untuk kau boleh. So dia pergi kat satu-satu family dia. Lepas tu yang tua-tua dia akan macam akak-akak atau abang-abang yang anak pertama, anak kedua tu kan, dia akan layan, bagi makan, masakan apa semua. Tapi semua tu dia letak racun. Letak racun sampai kiok satu persatu. Tinggal anak-anak dia je. Mak bapak semua kiok. Sampai yang muda-muda, yang muda-muda tu ekstrim. Memang dia just tekap pakai bantal gitu. Semua adik-beradik dia tak ada. Sampai adik-beradik dia yang last sekali, atas dia abang, seorang lelaki. Lepas yang tu paling kejam kot sebab dia tikam sampai ada lebih daripada 30 tikaman. Lepas dia dah pastikan abang dia dah tak ada, semua family pun dia kiokkan sekali. Dan dia maksud tak tahu apa yang ada kat kepala otak dia. Tapi mungkin sebab dah terganggu kan, mental dah terganggu. Macam tak apalah, kita tak boleh bahagia kat dunia, mungkin kita bahagia kat sana sama-sama. Tapi kan salah. Engkau menghabisi mereka, mereka mungkin ada kat tempat yang lagi baik. Tapi engkau mengakhiri hidup engkau, kau stuck kat sini. Kau sangkut kat sini. Kau tetap kesorangan. Kau tetap kesorangan. Walaupun, tapi aku bahagia. Weng. Bunuh diri apa? Kat belakang dia ada satu sosok nenek-nenek. Lidahnya panjang. Lidahnya panjang.
belakang dia ni macam membunjul sikit macam tu. Macam Si bongkok. macam si bongkok begitulah. Tapi lidah dia panjang. So sambil dia, sebenarnya lidahnya tak adalah sampai lantai, tapi sebab dia bongkok, lidahnya sampai lantai. Oh. Ni. Saya pun tanya, sini ke mun kena kacau? Kat sini ke mun kena kacau? Mun kena kacau? Bila masa mun kena kacau? Tak ingat pun. Kita yang kacau juga Dato' On. Dato' On. Dato' On. Dato' On. Yang mun kena teruk tu tak Dato' On. Bibi, kan? Ada sekali mun mulut terkunci. Ya. Kat Dato' On. Tapi yang ni memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Dah jauh sangat dah dia. Dan dia pun dah pernah digunakan. So kita tak boleh buat apa-apa untuk dia. Biarkanlah dia jadi penghuni baru rumah diri. Alah, ruginya tak tunjuk. Kita jalan lagi. Jom. Salah. AJ Mini Love. Siapa buat tu? Mun. Binatang ni nak lipat dia macam mana? Susah nak berjalan. Dia cakap Kena tekan. dah terlalu banyak benda yang kau simpan. Nak bersama aku. Dia suruh aku terjun. Orang tak. Dia ajak pula. Tak, bukan aku cakap. Bukan aku cakap lagi aku. Ni cakap tripod ni, binatang ni macam mana nak tutup. Bukan aku cakap lagi aku. Jangan salah anggap. Elak kan biasa dia tidur luar, aku pula yang tidur luar. Tripod ni, kaki tripod ni. Kau ni Sepul, kau mengundang tau Sepul. Sekarang dah tak bisa cakap. Gelak Ucu tu senang hati ya. Tak adalah senang sangat hati ni. Biasa orang yang tertawa ni dia menyembunyikan 1001 kisah. Kita nak orang gembira bersama kita, bukan sedih bersama kita. Betul kan? Tak apa, gelak je. Tak adalah takut sangat tengok live ni. Nanti korang tak fokus. Nanti korang confuse. Siapa yang gelap? Sedih bersama orang yang tengah menahan tu. Kak Ngah, Ucu semput Kak Ngah. Ucu seminggu cuti, parah. Mengah tau. Tapi gelak dia menakutkan. Gelak dia sama macam nenek kebayan. Kau asam kau. Ada kena kau nipu tu.
Nampak? Jalan slow tapi sempurna. Hijau okey. Tak tinggi. Macam dekat gayung. Jauh lah. Dia jauh. Jauh nampak kaki dia jauh. Jauh. Korang nampak macam dekat sebab dia tinggi. Badan dia sampai dulu. Kaki dia jauh. Korang check in je korang. Dah pukul 12. Check in. Thank you korang. Semoga dipermudahkan segala urusan korang. Encik kata relax. Encik kata. Kau sepul. Dah habis. Takkan dah habis. Habisnya puasa ni. Kau pengen puasa-puasa ya? Tak masuk ni. Tak masuk langsung. Tadi kosong. Cocok hilang. Tak boleh check in. Tak apa mak, tak apa. Tak boleh, tak apa. Thank you Amy Yahya. Thank you korang yang check in. Diam. Fokus. Kacau. Tempat yang sesuai untuk membalaskan dendam. Kau siapa? Dari mana? Aku sosok yang dia ganggu. Dia mengganggu kerjaku. Kau bagi apa? Harusnya mereka mati, tapi dia mengganggu. Kau buat kerja apa? Kau buat kerja apa? Terlalu mengganggu hubungan orang. Kerja mati-mati ni bukan kerja kau. Terlalu mengganggu
urusan orang. Dia tidak akan selamat. Terkutuk dia. Itu engkau. Terkutuk. Itu engkau. Terkutuk tu engkau. Dia lupa. Dia lupa. Terkutuk tu dia. Maka dia akan ikut bersamaku. Kau pun tahu kau belum boleh. Untuk membuat dia terjun dari bangunan ini, Tak mungkin boleh. aku akan selalu mengganggu pikirannya. Kau tak mungkin boleh. Balasan mengganggu urusan orang. Nanti kita tanya AJ, okey? Bilis kerja. Bukan. Dia dia rawat orang ni. AJ tengok tak. Cakap jawab lah AJ tu. Mana rekan dia? AJ kot. Ni kira orang yang mengubat-ngubat ni. Astagfirullah. Boleh nak orang tahu je lah. Baca dalam hati je. Pun nak layan dia nak dengar. Lepas ni aku baca dalam hati je tau. Ya, mana cakap tadi. Tak tahu si Failan dengar tak. Cakap standby sini jaga. Buka je, macam mana senang. Zip. Nak juga masih boleh janji. Nak tahu. Aku nak tahu. Naikkanlah ke atas atau kita ke tepi. Habis. Tengok. Buka beg, jangan tarik aku. Dia kat sini ke apa? Dia datang sini ke macam mana? Ikut je sebenarnya. Dia ikut. Masuk mana? AJ rawat siapa tu? Yang bulat. Dalam beberapa hari ni ada Betul. ada beberapa lah yang AJ rawat sebenarnya. Yang paling teruk adalah kawan AJ yang kat Indonesia yang semalam, baru semalam AJ rawat tu. Itu yang paling teruk lah sebenarnya. Rasanya dia ni datang. Kacau. Sebab bahasa dia pun bukan bahasa baku kita kan. Saya nak pergi bangunan sebelah tu.
Mun dengan Zo. Tu Mun. Ni Zo. AJ penat ke? Tak penat. Korang baca sendiri-sendiri Jangan ingat aku palau pula. Aku kena baca dalam hati ni. atas. Macam mana? Teruskan ke sana? Kenapa? Oh, Tak boleh ke? Tak boleh yang tak boleh. Tak boleh, kita tu lah. Kita balik ke base pertama. Nampaknya kita tak dapat lama hari ni, geng. Kita ada teknik apa ni? Masalah teknikal. Ui, sangkut. Kita buat base kat sebelah mana? Boleh. Sekejap ni korang Ucu nak fokus jalan. Kena cepat jalan. Besar nanti ada penolakan yang kuat nanti. Itulah tu Manur. Masalahnya dia berjangkit tau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangkut. Sangkut. Sudah. Korang dengar tak? Korang dengar ke tak dengar? Abang, siapa yang ini? Abang Mat. Rupa kalau teruskan pun tak boleh. Sebab memang kena kacau habis. Member dah makin tekan. Segala betul orang lama tak jalan. Masalahnya betul orang lama. Dia ikut betul orang lama. Dia berjangkit kat orang. We don't have mana. Boleh bawa ke tak? Boleh. Ucu dah pro. Okey tolong. Okey tak dapat. Abang-abang, minta maaf. Kami terpaksa keluar dulu. Sebab mula daripada awal masuk tadi perut dia sakit. So dia makin sakit sekarang. So kita terpaksa keluar awal. Kita terpaksa end awal. Maafkan kami ya. Maafkan kami. Keluar ada rezeki dia. Semoga maju jaya. Assalamualaikum.
Gila, tapi itulah apa daya. Sangkut. Ije nak pegang ke? Kita bagi. Sekejap guys kita tengok jalan dulu guys. Baik. Thank you. I love you guys. How. Tak apa. Tengok jalan ni. Dah nak habis. Emergency. Saya Nara juga. Sempit kau? Sarang ayo. InsyaAllah esok ada. Tapi esok pun tak ada. Esok saya, Ucu dengan Pak Chu. Confirm ada. Zo tak tahu. Hari ni kalau kita teruskan juga live kita, tak akan berjalan dengan lancar. Sebab saya diganggu teruk. Okey. Saya diganggu teruk oleh makhluk yang ada kat makhluk saya lah senang kata makhluk yang memang nak membalaskan dendam dia dengan saya. AJ lah ni. So saya kena buat kerja. Balik ni saya kena buat kerja untuk settlekan makhluk ni. Waalaikumsalam Akang. Sebab kalau saya tak buat, memang dia akan mengganggu kehidupan saya. Ini adalah daripada orang yang saya rawat kebelakangan ini. So kalau korang rasa jadi perawat tu senang, tidak guys. Even orang tu dah membaik, tidak pada saya. Akang dah nak habis Kang. Hari ni kita habis awal sikit. Mun tak sedap badan. Orang hantar aku, yes, betul. Boleh dikatakan seperti itu. Maaf lah masuk lambat tu. Dia tak apa Rin. Besok ada lagi Rin. Tapi kita dah nak end tau. Sebab ada banyak sangat masalah teknikal hari ni. Betul apa yang AJ cakap tu. Ya. Saya dah selesaikan sekarang pun dengan pesakit. Kan? Pesakit akan rasa macam okey, release, lega. Saya tak. Saya akan pegang benda tu kadang-kadang lebih daripada seminggu. Yang ini saya yakin yang hantar bukan orang tu. Bukan penghantarnya. Tapi either bomoh ataupun makhluk tu sendiri tak puas hati dengan saya. Jadi untuk selain protect diri saya pun kena protect all the team. Saya tak nak mereka kenapa-kenapa dengan keadaan Moon hari ni tak fit. So better kita keluar untuk permudahkan urusan kita esok hari. So tak apa, kita mengalah dulu hari ni guys. Okay.
Besok insya-Allah kita explore lagi. Walaupun besok kita kekurangan kaki tangan, mun tak ada. Cu bawa kita ke mana ni, Cu? Ha? Kau suka hati kau aje sana. Ha? Pergi dah lepas dah Pak Su. Okey. Ha. Esok naik kereta ni. Naik kereta Zo. Esok naik kereta Zo. Ha. Mana? Esok kita jauh tau. Mana? Pontian. Kalau nak kereta Zo bawa apa sampai? Tak dah lah dia bawa 40 je. Kalau besok kita gerak awal sebab besok AJ pun balik awal. So mungkin dalam pukul 8 on tak? Kami okey je tu, belakang tu. Lepas habis solat lah, lepas habis solat Isyak ah. Zo. Esok Pontian betul. Esok Pontian. Ha? Cukup Bukan. Esok tak tahulah, tempat tu macam tempat baru lah esok. Okay, on. Kau orang yang on. Kami gerak pukul 8. Sampainya tak tahu. Mungkin pukul 10 juga. Ayam-ayam. Lompat. Apalah cu takut kata. Tak, dia lompat saing. Pontian kat mana? Saya tak tahu. Saya tak ingat. Nanti saya kena double confirm balik dengan Abang Jai dan Abang JS. Sebab mereka yang tahu lokasi. Guys, sampai kereta, saya akan berborak sekejap sahaja dengan korang. Mungkin dalam 5 minit. Sambil diorang packing. Lepas tu kita terus end live Boleh? Mana boleh start live daripada gerak. Kalau boleh lah dalam kereta tu live, dah buat dah. Korang nak tunggu lambat ke? Tak Korang- tunggu lama. Korang nak tunggu lambat ke? Korang nak tunggu lama? Betul. Tak ni. Apa tu dia ikut aku? Sebab cuma kata. Okey, boleh. Tadi masuk ni. Waktu ada bau pandan. Bau pandan. Musang ke? Musang pandan? Musang pandan. Okeylah. Nak yang cepat-cepat ni. Lagi YouTube ni sepi. Ya dah. End je lah. Okeylah. Jumpa lagi yang esok insya-Allah. Saya flip kamera siap-siap. Belum flip. Saya flip kamera siap-siap. Baik. Memang kita dah pun dah sampai kereta. Waalaikumsalam. Ya Allah, lambat. Kami dah nak end dah. Hari ni kita end awal. Baik, Ina. Thank you. Tempat ni kat mana? Salah kereta. Tempat ni kita ada kat Permata Impian. Okey. Matikan lampu. Risau tengok AJ. Tak apa. InsyaAllah saya okey. Doakan yang baik-baik untuk saya, untuk kami semua. Doakan yang baik-baik. Ini bukan sos guys. Ini bukan sos. Jangan risau. Seram lah Ucu. Sekejap. Bagi Ucu kemah-kemah dulu. Tak apalah dapat tengok saya dah. Ucu tolong sayangku. Okey. Live, kita live. Hari ni kita live, Alhamdulillah. Cuma tak lama lah. Sebab memang banyak sangat emergency case hari ni. So tak apa, kita terpaksa end live hari ni. Kamera tu dah simpan. Sekejap Okey bang. Boleh. Saya dah buka-buka. Mana baju tu? Ada kat rumah. Besok aku bawa.
Kau ni kalau aku tak sabar-sabar. Dia tanya mana baju tu. Rin, terima kasih. Terima kasih Rin. Ya Allah Rin banyak sangat membantu kami. Rin perlukan apa-apa Rin bagi tahu Masak je. Bau sangat buat gelatkan orang. Mun tak ada Mun ada. Besok tak ada. Tapi Mun tak berapa sihat hari ni. Tak tahu tengok esok tengok mood dia lah. Harap dia ada lah. Esok jam dia hafan lah. Rindu dengan orang Johor cakap. Kenapa? Bukan Kenapa, bah. Saya bukan orang Sabah. Saya bukan orang Sabah. Rin, terima kasih Rin. Ya Allah subhanallah. Semoga Rin dimurahkan rezeki selalu Rin. Baik Kak, terima kasih. Sekarang musim tak sihat. Dia bukan tak sihat sebenarnya. Dia nak dia mata kena besar sikit. Maksudnya dah berjangkit ni. Dah berjangkit. Nanti kita pergi stesen minyak, dua-dua berlari masuk toilet. Tak tahulah ada stesen minyak yang buka ke tak. Oh, ya ke? Jumpa esok. Okey Ina. Bye. Muka-muka depan. Ya Allah, terima kasih Rin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Rin. Haribah. Bukan. Ni. Rin, terima kasih Rin. Ya Allah. Rin lah yang selalu memenuhkan semuanya. Terima kasih Rin. Terima kasih sangat-sangat. Oh, tu bukan. Tu bukan. Dia. Kesian Mun. Kan kesian Mun. Hari ni ada kesian Mun. Ada Mun. Dah letak minyak ke? Tak, dia nak membuang. Kita dah lama duduk Pening. Je nanti datanglah Pening insya-Allah. Tak minyak kat perut kot. Dia makan tak ajak macam tu lah. Makan fish and chip Tak ada lagi. Ini yang kotak oyong ni kena lagi. Perempuan memang senang lupa. Lelaki ingat sampai mati. Tapi lelaki diam je. Cuba tanya tarikh. Okay guys, kita minta dulu. Terima kasih untuk korang yang support live kita orang daripada awal sampai akhir. Walaupun hari ni misi kita tak habis, kita cuma dapat berkomunikasi dengan satu makhluk, dan itu makhluk pun tak dapat ditolong. Ya Kang, monggo. Saya minta maaf sangat-sangat atas kekurangan hari ini. Kekurangan saya sebab sebenarnya kalau ikutkan setakat daripada Mun sakit perut tu, saya tak kisah sangat. Tapi sebab saya pun diganggu juga, jadi macam saya kena settlekan kerja saya. Padahal ada lagi tau yang menunggu untuk Im rawat lagi ni sebenarnya. Tapi itulah, tengoklah nanti macam mana. Dan macam biasa guys, apa-apa pun, di dalam gelap mereka bercerita. Assalamualaikum, selamat malam, dan jumpa besok guys. Bye bye.